setara dengan kelayakan. Ramai graduan IPTA bekerja dalam sektor separa mahir, gaji rendah atau kerja tidak tetap dan terpaksa berdepan dengan kos hidup yang semakin tinggi kerana hampir semua harga barang naik. Maka kesejahteraan rakyat gagal dicapai, ditambah sebahagian daripada rakyat bekerja dua jenis pekerjaan sehingga tiada ruang bersama keluarga. Ini bermakna CJ Universiti tidak menjamin pekerjaan yang sesuai dengan bidang pengajian, menyebabkan pembaziran modal insan dalam ekonomi negara. Sistem pendidikan gagal menyelaraskan pasaran buruh dengan kurikulum universiti. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, titah Yang di-Pertuan Agong berkait penggunaan bahasa Melayu. Temeloh ingin menyentuh tentang UEC. Ini bukan isu perkauman, ia isu dasar pendidikan kebangsaan, isu bahasa Melayu dan kedaulatan pendidikan negara. Fakta yang perlu kita fahami ialah pelajar UEC dianggarkan sekitar 90,000 orang, iaitu sekitar 20% sahaja dari pelajar Cina di peringkat menengah. Hampir 100% mata pelajaran UEC diajar bukan dalam bahasa Melayu dan tiada mata pelajaran sejarah Malaysia. Namun ada desakan supaya sijil ini diiktiraf setaraf IPTA. Boleh minta diterima laluan masuk sektor awam tanpa keperluan mematuhi sepenuhnya dasar pendidikan kebangsaan. Boleh Saya ingin minta jelaskan laluan. yang ini dulu. Ingin menegaskan bahawa kita tidak menolak pelajar, kita tidak menafikan kecemerlangan individu. Tetapi kita tidak boleh mengorbankan bahasa kebangsaan, bahasa Melayu dan dasar pendidikan negara. Bahasa Melayu adalah bahasa perlembagaan, bahasa penyatu rakyat berbilang kaum, bahasa ilmu yang wajib diperkasa, bukan dipinggirkan. Mata pelajaran sejarah saya menjadi pemegang keras. sijil Peraturan UEC. Dewan, Speaker, Ada peraturan. beberapa ahli parlimen dekat sini Speaker. juga pemegang sijil UEC. Peraturan Dewan, Apakah Speaker. Konteks Kita tak apa punya saya nak bahasa baca ni. Malaysia tak boleh Ini saya ke? punya Speaker. nanti menteri buat penjelasan. Saya jemput Peraturan Yang Dewan, Berhormat Speaker, Temelloh Peraturan Dewan. melawan Menjadi sekolah keras pendirian dalam Cina. masa pendidikan. Baru tahu apa berlaku. Speaker. Nanti saya nak terang, Speaker. nanti biar menteri yang menjawab. Ini fakta yang Peraturan salah. Dewan, Peraturan Masa Dewan. pelajaran sejarah, Temerloh. Sekejap. Ada peraturan mesyuarat sekejap. Peraturan mesyuarat sekejap. okey. Speaker, saya guna peraturan 36/12, Speaker. Sebentar. Isunya apa dia? Berkenaan dengan pelajar-pelajar UEC dan juga kemahiran dalam penggunaan bahasa Malaysia. Isunya apa dia? Isu adalah berkenaan dengan pelajar-pelajar peperiksaan UEC Yang dibawakan apa dia? mengelirukan Dewan. Mengelirukan Dewan. Yang Berhormat Temelloh telah berbahas tadi mengatakan bahawa kita perlu mempertahankan, memartabatkan bahasa Malaysia. Apa masalahnya? Saya nak supaya menteri yang menjawab nanti. Temelloh, saya bangkitkan peraturan Dewan. Duduklah dulu. Temelloh, sabar. Nanti kejap. Temerloh. Duduklah. Saya dengar dulu. Tahu tak Saya peraturan dengar Dewan? explanation dulu. Okey. Bahasa Malaysia, senang, duduk. Nanti kejap. Siapa yang nak tak duduk? Temerloh jangan respon. Saya nak dengar dulu. Okey. Apa dia masalah isunya? You raise the issue first. Isunya, Speaker, pelajar-pelajar UEC memang mahir dalam bahasa Malaysia dan juga lulus dalam sejarah. Kebanyakan mereka mempunyai kecemerlangan, mendapat kecemerlangan Okey, dalam fine. bahasa Malaysia dan juga sejarah. Baik. Isu yang you nak bangkitkan peraturan mesyuarat mana? 36/12. Kenapa? Temelloh berbahas seorang... Adakah mengeluhkan Dewan? Ya, saya Tan Sri Speaker yang dihormati, saya berpendapat bahawa perbahasan yang dibawa oleh Yang Berhormat Temelloh memberi persepsi seolah-olah pelajar-pelajar UEC ini, peperiksaan UEC tidak memberi keutamaan kepada bahasa Malaysia. Okey, saya faham tu. Okey, saya faham. Temerloh Ya. bermula bertanya, bolehkah saya bertanya Menteri, adakah itu yang menyelamatkan Temerloh? Okey, terima kasih. Ya. Terima kasih Speaker. Peraturan Saya- 37.2. Saya tadi bila Temerloh bercakap, Temerloh tak habis bercakap lagi. Saya dengar dengan teliti. Temerloh cakap secara umum, saya tak rasa Temerloh... No, saya nak arahan. Ini Maksud ruling saya untuk selesaikan masalah Tak, ini. maksud saya tadi Speaker, dalam konteks ini, bagilah peluang sahabat-sahabat habis dulu. Kalau habis tadi, barulah dapat gambaran yang sebenar apa yang nak disampaikan. Okey. Daripada kita kerak di tengah-tengah. Ya, sebab itu saya kata, bila dalam berucap, jangan buat statement, bertanya. Sebab yang akan respon ialah menteri. Lebih baik, Alim Berhormat bertanya, adakah benar ataupun bolehkah
untuk permulaan ayat-ayat itu supaya dia tidak menimbulkan masalah. Jadi yang berhormat bertanya sekarang sebab yang bertanya yang berhormat expect menteri menjawab. Okey. Ya, betul, itu yang akan betul. berlaku kan. Bertanya dahulu. Okey, Jangan terima terus buat kasih. statement. Terima kasih. Okey, sudut. kasih, Yang di-Pertua. 26-12 Tan Sri. Ya, lagi. Kenyataannya mengeriukan Dewan. Saya, Betul. Betul saya kata Tadi Temelloh mengatakan, Tan Sri, Temelloh mengatakan bahawa dalam sistem ujian UEC tidak mengajar sejarah Malaysia. Itu satu kenyataan yang mengeriukan. tak apa, nanti saya Sebab nak tanya dalam tadi. silibus Yang Pertua. UEC memang ada ajar sejarah Malaysia. Saya minta supaya Temelloh talih balik kenyataan tersebut. Bila dia keluarkan kenyataan tersebut, saya nak tanya Temelloh, kamu sudah baca, sudah teliti teks buku sejarah UEC tak? Saya nak tanya. Kota Melaka. Kalau tak ada, Saya nak tanya, saya nak bagi jangan tahu. keluarkan kenyataan Tan Sri Speaker. yang tidak benar dalam Dewan Yang Mulia ini. Tan Sri Speaker, perkara ini juga telah dijelaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Apa masalahnya? Semua pelajar-pelajar Baik. UEC, semua pelajar UEC lulus dalam bahasa Malaysia dan juga Mata sejarah. pelajaran sejarah memang ada ajar Jadi sejarah kenapa Malaysia. kenapa Temelloh buat Okey. kenyataan begitu? Itu adalah satu kenyataan. Tarik balik, Saya dia minta perlu tarik Temelloh balik. Tarik balik. Tarik balik. okey, Tuan okey. Ketua. Okey, saya tenang duduk, saya faham. Petang, pelajar kita pun ada, kebanyakannya pelajar daripada universiti. Saya ulang Temelloh untuk selesaikan masalah. Okey. Bertanyalah soalan. Ya, betul, Bermula dengan tanya soalan, Okey, dengan terima sendirinya kasih. selesai. Terima kasih, Tuan Bolehkah saya dapat mula ayat tu? Ya. Okey, terima kasih Tuan Ketua. Jadi tolong masukkan dalam ucapan perbahasan saya. Temelloh ingin mengetahui dan bertanya kepada kementerian. Okey. Benarkah UEC tidak mengajar mata pelajaran sejarah sebagai teras pendidikan? Sejarah penting kerana ia pemahaman usul negara, kontrak sosial, perjuangan kemerdekaan. Jika sistem pendidikan tidak menekankan sejarah Malaysia secara serius, kita sering melahirkan generasi yang celik teknologi tetapi buta jati diri. Semua sistem pendidikan yang mahu diiktiraf mesti selari dengan falsafah pendidikan negara, bukan berjalan selari secara berasingan. Seterusnya, banyak Temelloh. pihak. Temelloh, UEC Temelloh, Hulu Terengganu. Saya pasti dengar kata silap saya. Temelloh katakan bahawa pengajaran di UEC menggunakan bahasa selain bahasa Melayu. Betul? Kata Ya, gitu. tadi. Soalan saya, apakah itu melanggar perlembagaan negara? Terima kasih. Kita nak kementerian, saya ingin tahu, kita akan bertanya kepada kementerian, adakah Temelloh, UEC saya pun nak tanya, A-level dalam bahasa Inggeris Okey. ada tak langgar perlembagaan? selain A-level boleh tak? daripada A-level boleh tak Boleh belajar saya bahasa? tanya? Boleh tak saya nak pakai mengikut A-level masuk boleh saya universiti? tanya? pertua daripada yang dipertua Dalam tadi. perlembagaan, bahasa Malaysia ialah bahasa kebangsaan. Bahasa Kita Tamil. semua tahu. Bahasa Tamil langgar Bahasa perlembagaan. ibunda juga dibenarkan dibelajar Bahasa Tamil langgar dalam perlembagaan. perlembagaan kita. Jadi apa masalahnya? Adakah Saya tak ada bahasa Tamil masalah, langgar awak yang perlembagaan? bermasalah, saya tak ada masalah apa. Malaysia, bahasa Saya kebangsaan dah ikut kita. ketua Kita semua tadi. terima. Sekolah Tamil ajar bahasa Bahasa Melayu, ibunda sekolah juga Tamil boleh ajar belajar. Dia potong apa masalah Oleh awak ni? rakyat Malaysia. Apa masalah? Pasal Ini Tamil, apa tertakluk pasal dalam Tamil ni? perlembagaan. Jadi apa masalahnya? Saya nak ikut petua tuan yang dipertua tadi. Saya ingin bertanya, sejauh manakah? Apa Baik. masalah semua ni? Temelloh. Baik, Ya. dengar. Saya bagi Temelloh 2 minit. Macam langkah buat macam ni. Siapa juga bangun selepas ini? Rugi saya punya masa banyak perkara. Nanti Temelloh. Saya cakap dulu. Saya bagi Temelloh 2. Temelloh, pandang saya. Ya. Saya bagi tambahan 2 minit. Jangan marah saya. Terima kasih. Saya bagi tambahan. Tengok masa. 2 minit. Dengar dulu. Jangan jawab. Ya, ya. Orang lain duduk. Siapa bangun, saya suruh rehat. Okey, Temelloh. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Saya ingin bertanya mula dengan ayat tu. Saya dah tak bincang dah perkara tersebut, dah habis dah. Okey, terima kasih Tuan Yang Pertua. Temelloh ingin Saya menyuarakan. tambah 2 minit. Technician letak lagi 2 minit. Okey. Temelloh ingin menyuarakan kebimbangan serius dan kemarahan rakyat terhadap cadangan reformasi pendidikan yang berpotensi menyebabkan kemasukan murid tahun 1 secara 2 kohort serentak pada tahun 2027. Melibatkan 400,000 hingga 450,000 bilangan murid setiap kohort iaitu berumur 5 dan 6 tahun pada 2026.
Walaupun ibu bapa diberi pilihan, namun adakah kementerian bersedia jika semua ibu bapa mahu anak berumur 6 tahun terus memasuki tahun 1? Adakah kementerian sedia menerima bilangan pelajar berganda untuk tahun 1 pada tahun 2027? Ini bukan isu teknikal kecil. Ini adalah isu kegagalan perancangan dasar nasional. Persoalan paling asas ialah, adakah kerajaan benar-benar faham implikasi keputusan ini terhadap sistem pendidikan negara? Timbul masalah yang banyak, sekolah beroperasi dalam keadaan sesak sehingga ada sekolah sekarang 14 kelas untuk tahun 1 sahaja. Masalah kekurangan guru terpaksa melaksanakan sesi berganda. Temeluk ingin penjelasan bagaimana kerajaan menggandakan bilangan murid tanpa menggandakan kapasiti. Adakah bilik darjah tumbuh sendiri? Adakah guru boleh dilahirkan dalam masa yang singkat? Atau adakah kanak-kanak akan dipaksa menyesuaikan diri dengan sistem yang gagal? Lebih membimbangkan, tiada satu pun pelan peralihan yang jelas dibentangkan kepada Parlimen. Tiada audit kapasiti sekolah, tiada unjuran guru, tiada pelan mitigasi. Ini bukan reformasi, ini eksperimen dasar ke atas kanak-kanak. Tuan Yang di-Pertua, kanak-kanak berusia 5 dan 6 tahun tidak berada pada tahap perkembangan emosi yang sama. Tambahan datang dari latar belakang keluarga dan geografi yang berbeza. Menggabungkan mereka dalam satu sistem yang seragam adalah tidak adil, tidak berkeperimanusiaan dan bercanggah dengan prinsip pendidikan berasaskan perkembangan kanak-kanak. Temeluk juga ingin penjelasan tentang cadangan peperiksaan yang akan diadakan untuk pelajar tahun 4 dan tingkatan 3 bermula tahun ini. Sejauh mana kajian dijalankan tentang persiapan minda dan emosi pelajar, guru dan ibu bapa, dan apakah objektif peperiksaan ini? Adakah sukatan pelajaran yang dirangka sebelum ini bersesuaian dengan tujuan peperiksaan tersebut? Tuan Yang di-Pertua, berkaitan penggubalan kurikulum baru 2027, temeluk mencadangkan supaya sukatan perlu kepada penekanan kefahaman hidup beragama dan mesti menjadi teras untuk mengelakkan berulang berbagai isu keruntuhan akhlak dan moral di kalangan pelajar sehingga terjebak dengan isu jenayah. Tuan Yang di-Pertua, kesejahteraan rakyat sangat bergantung kepada kesejahteraan hidup keluarga. Situasi yang mengejutkan dan membimbangkan apabila statistik rasmi menunjukkan tentang keruntuhan institusi keluarga. Pada tahun 2023, 58,095 kes penceraian. Pada tahun 2024, 60,457 kes penceraian. Peningkatan lebih 4% dalam setahun. Ini bukan angka kecil, ini krisis sosial. Apabila gaji tidak cukup, pekerjaan tidak stabil, tekanan mental meningkat, rumah tangga menjadi mangsa, anak-anak terbiar dan terperangkap dengan berbagai masalah sosial. Temeluh ingin penjelasan apakah usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk membentuk keluarga yang sejahtera. Saya dah bagi 2 minit tadi, landing. Seterusnya, sebelum saya ingin menyentuh satu perkara lagi. Temeluh ingin menegaskan berkaitan isu keruntuhan moral dan juga yang berkaitan tentang rasuah yang melibatkan angkatan tentera iaitu di kalangan pegawai tinggi dan polis di Raja Malaysia. Temeluh ingin menegaskan integriti dalam perkhidmatan awam hanya dapat dibentuk melalui pendekatan menyeluruh yang bermula dengan pendidikan nilai dan kefahaman hidup beragama. Nilai amanah disokong oleh sistem pengambilan dan kenaikan pangkat yang telus serta berasaskan merit. Kebajikan dan gaji yang munasabah perlu bagi mengurangkan tekanan hidup, manakala penguatkuasaan undang-undang mesti tegas, cepat dan tanpa pilih kasih, termasuk terhadap pegawai tertinggi. Pendigitalan perkhidmatan, pengisytiharan harta berkala, perlindungan pemberi maklumat serta kepimpinan melalui teladan merupakan elemen penting untuk membina budaya kerja yang menolak rasuah secara total. Persoalannya, sejauh mana usaha kerajaan untuk melahirkan penjawat awam yang bersih dari penglibatan rasuah dan salah guna kuasa melalui kesedaran dalaman iaitu takut kepada Allah, bukan semata-mata takut kepada undang-undang. Akhirnya, sebagai penegasan terakhir,
Perbahasan ini selari dengan titah durian Maha Mulia yang di-Pertuan Agong yang menuntut kerajaan mempertahankan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, memperkukuh pendidikan sebagai asas kesejahteraan rakyat, memastikan kepimpinan negara beramanah serta berintegriti termasuk cadangan had 2 penggal Perdana Menteri. Dalam masa yang sama, isu-isu sosial seperti LGBT dan penternakan babi mesti ditangani secara tegas, berperlembagaan dan berhemah agar tidak mencabar nilai agama, keharmonian masyarakat dan ketenteraman awam. Menegaskan bahawa kemajuan negara tidak boleh dicapai dengan mengorbankan identiti, nilai dan prinsip. Kerajaan wajib bertindak dengan jelas, konsisten dan bertanggungjawab demi masa depan negara dan kesejahteraan generasi akan datang. Terima kasih. Itu sahaja. Baik.